masukkan power bank, cucuk je lah power source yang ada type C. ok, tadi dia on. Kemudian bila merah ni, ini adalah untuk activate dia punya bau tu lah, untuk activate sense daripada ubat nyamuk yang kita letak tadi. So dia akan hanya ambil beberapa saat saja untuk panaskan plate tu dan mengeluarkan bau. Jadi dia akan menghalau lah nyamuk. Kecil je kan. So boleh gantung, dia bagi hook ni sekali, boleh gantung ataupun letak dekat mana tempat yang rasa macam banyak nyamuk. So dia akan membuatkan nyamuk tu jauh daripada kawasan tu lah. So dia boleh cover 10 hingga ke 30 kaki. Nice, kecil je. Untuk dapatkan dia punya ubat nyamuk, dia jual juga, contact link kat bawah. Dalam satu paket ni dia ada 10 pieces. Satu tu boleh tahan dalam 10 jam. Boleh kata kalau malam tu, kalau kita tak pakai sampai 10 jam, mungkin boleh pakai 2 kali. Jadi boleh lah untuk 20 malam ke. Bergantung pada penggunaan lah. Satu ubat tu tahan untuk 10 jam. Dapatkan link dekat bawah. Bye bye.